Pakcik, acu jelaskan kuil haram dari sudut sosialism. Sosial ni maksud masyarakat. Dalam sosialism, setiap perkara perlu diputuskan ikut material. Material ni benda nyata lah. Fizik, kimia semua tu. Dalam Islam disebut sunnatullah, hukum yang Allah tetapkan pada alam ni. Hukum alam lah. Dalam Islam juga wajib bagi berhukum pada benda zahir. Benda gaib, benda tak cukup bukti ni kena postpone dulu. Jadi kuil atau masjid atau gereja ni dalam sosialism benda yang bukan material. Ianya spiritual ataupun escapism. Karl Marx sebut candu sebab mudah nak faham. Dia rasa lega, rasa rilis, rasa bergantung, rasa berharap. Jadi bila kuil atau masjid atau apa-apa yang bertembung dengan material, material ni perlu diutamakan. Contoh, kuil atau masjid bertembung dengan jejantas orang ramai. Jejantas adalah material, keperluan bersama. Kuil atau masjid perlu roboh. Kalau kuil atau masjid berada dalam tanah hak, maknanya dibeli secara undang-undang yang digubal di parlimen untuk dipatuhi oleh current citizen, rakyat yang semasa selepas penggubalan tu. Maka dia ada hak lah, maka perlu diganti duit atau tanah. Sebab jejantas lebih utama. Arab sebut aula. Kuil atau masjid boleh jadi material tak pakcik? Boleh. Jika jadi pusat pendidikan, pusat kebajikan atau seumpamanya lah. Sebab apa pakcik lawan kuil haram? Sebab pembelit. Agama jahat yang tiada prinsip hablum minan nas. Hubungan hak dengan manusia lain yang dia tak ada. Dia tak nak ikut undang-undang semasa yang digubal. Tapi bila sebut agama jahat dan pembelit, ianya tak rujuk kepada agama Hindu ataupun orang India. Sebab kau boleh tengok sendiri, ramai orang India, orang Hindu yang sedang bertungkus lumus educate bangsa-bangsa pembelit dan jahat ni. Mana dia bersama kita dan inilah dia Malaysia. Proses. Satu-satu isu, dia dialektik lah proses. Puak pembelit ni dia guna alasan wujud sebelum merdeka lah. Kalau begitu sebelum merdeka pun mereka tak layak. Kesultanan ada tanun tanah sendiri. Malah mereka tak wujud pun kalau kita main siapa paling lama kat tanah ni. Tapi bila dah wujud Malaysia, maka diasaskan secara bersama kaum ni. Ada undang-undang, follow lah. Nak ubah undang-undang tu, lawan dan pastikan diubah dulu di parlimen. Kalau tak nak follow macam mana? Kau nak wujud kekumpulan bersenjata. Ni dah nampak sikit-sikit dah ni. Bila kata kenapa tak beli tanah, dia ni kata, oh, ni dulu orang miskin, dia B40, mereka mahu beribadah tapi tak mampu beli tanah. Tahi betul lah. Kau tengok kuil punyalah besar, kaya, beli tanah tak boleh, berbelit-belit, crowdfunding lah, beli satu tanah, tak semestinya tanah sedia ada tu dah hak milik orang lain. Kalau tidak, apa guna undang-undang tu? Kalau semua tak nak main undang-undang, kita nak hukum rimba, siapa paling kuat? Bila agama ni main pacak saja dan klaim kemudian bergaduh dengan semua orang termasuk penduduk asal, maka ada something wrong dengan agama ni, agama yang sangat jahat dan ianya perlu diharamkan untuk diamalkan di Malaysia. Untuk dapatkan ini, kanan yang betul-betul kanan perlu naik. Sebab kanan di Malaysia ni bukannya tahap Nazi di Jerman ataupun Ku Klux Klan di US. Selepas 13 Mei 69, memang kanan naik. Memang betul-betul kanan lah. Tapi kanan yang macam mana kalau di Malaysia ni? Punyalah baik orang Melayu ni, dia tetap ada projek artis India, lagu Melayu macam Elicat. Kita ada Param, Acapan, dia wajib kena masuk dalam TV, radio kerajaan Malaysia. Setiap kartun kanak-kanak Malaysia ni, kartun yang dibuat oleh Malaysia ni, wajib ada watak Cina dan India. Anak-anak Cina, anak-anak India. Sebab nak tanam dalam anak-anak Melayu, kena ada India dan Cina dalam hati kita ni. Ini kanan paling kanan di Malaysia ni. So pakcik memang pilih kanan lah untuk benda ni. Sebab nak lawan agama jahat yang menyamar sebagai agama Hindu ni. Bila asas kaum agama ni dah stabil, agama jahat bangsat pembelit yang menyamar sama ada Islam atau Hindu atau Kristian ni dah dilumpuhkan, baru boleh gaduh balik semula bab agihan ekonomi, agihan pendidikan, kenapa perlu ikut kaum, kenapa tak ikut merit, apa itu privilege yang sebenar dan seumpamanya.